Korang yang duduk rumah flat, kondominium, pernah tak korang dengar bunyi pelik, bunyi bising atau bunyi guli jatuh dari atas? Sumpah, lepas korang tengok filem thriller dari Korea yang bertajuk Noise ni, korang takkan berani nak kepala korang pandang siling. Cerita ni pasal dua orang adik-beradik ni. Dia baru je pindah masuk ke dalam sebuah apartmen. Tapi hidup diorang berubah, bertukar menjadi mimpi ngeri bila setiap malam diorang dengar bunyi pelik daripada rumah jiran diorang. Keadaan jadi makin parah bila adik dia pula mula tiba hilang dalam apartmen tu. Kakak pula terpaksa sorang-sorang cari jalan nak bongkar rahsia bunyi pelik tu dan untuk selamatkan adik dia. Apa yang best pasal filem ni? Bunyi vibe dia. Dia guna elemen bunyi yang realistik, macam seret perabot atau bunyi ketukan. Benda yang biasa kita dengar dekat rumah kita sendiri, kan? Tapi diorang jadikan benda tu, bunyi tu, psychological horror yang menakutkan. Sorry, horror. Lakonan si kakak ni memang sangat mencemaskan. Nampak dia betul-betul cemas bila adik dia hilang. Tapi kalau yang kurangnya, pertengahan cerita ni dia macam agak draggy sikit dan bab yang agak klise dalam filem seram. Sebelum aku nak rate cerita Noise ni, aku nak tunjuk dekat korang sesuatu. Nampak tak mikrofon yang aku pegang ni? Bukan mikrofon sebenarnya. Ini adalah stand telefon, tapi gegaman dia kemas. Cuba korang tengok. Macam mikrofon kan? Sebenarnya, aku rasa cerita Noise ni dia sangat best untuk korang layan. Sebab korang boleh relatekan cerita ni dengan isu jiran tetangga korang yang mungkin dari neraka. Untuk filem Noise, aku bagi rating 7/10. So, kalau korang dengar bunyi dekat dalam rumah korang, korang pergi cari atau korang biarkan je dia berbunyi sampai pagi? Cuba korang komen kat bawah. So, kalau korang suka lagi dengan filem-filem macam ni,